Aku tak tahu. Ayam beli dah. Korang cerita pasal apa ni? Pasal raya. Beli raya. Hampa beli dah baju raya? Beli dah. Amna, baju raya dah beli ke? Oh ya, Amna, kau tak dengar? Ya, dengar. Orang kata raya adalah masa paling gembira. Tapi untuk saya, raya adalah masa yang buat saya berfikir. Mampukah saya memberi seperti orang lain Baiklah, dengar sini murid-murid. Saya nak kamu semua minggu depan bawa barang-barang hiasan untuk sambut raya. Boleh tak? Boleh. Baiklah, kamu semua ada apa-apa soalan? Cikgu, lampu lilat boleh bawa tak? Boleh. Kamu nak buat banyak mana? 12 cm. Boleh. 10 cm, 12 cm, 40 cm semua boleh bawa. Lagi ada soalan lagi? Ya? So, boleh nak pakai tak? Tak boleh. Bahaya. Jangan nak buat pelita. Bahaya. Jangan nak pakai sekolah. Tak baik. Lagi? Apa? Saya tak dengar apa? Baju kurung. Baju kurung mestilah boleh pakai. Kamu nak pakai baju abaya ke? Kamu nak pakai baju kebarung ke? Semua kamu boleh pakai. Pakai cantik-cantik. Boleh, boleh, boleh. Ya. Raya sepatutnya pasal kegembiraan. Tapi kenapa saya rasa saya tak cukup baik Kuih pun tak ada. Kad raya pun biasa je. Adakah orang akan suka nanti? Okey kelas, kamu semua bawa tak barang-barang perhiasan? Ya, kita akan mulakan sekarang. Jom! Terima kasih kelas. Terima kasih. Boleh bersurai. Salam. Banyak. Esok cikgu suruh bawa cara hari raya kat sekolah sebab esok ada jam hari raya. Habis tu, apa masalah dia? Hari ni cikgu suruh bawa kuih raya. Bawa kuih raya, isu raya. Isu raya kita dah habis. Besok raya, kita mana ada lagi isu raya. Apa kata Amna kita bawa ketupat sebab sekarang ibu nak kerjakan ketupat untuk tempahan orang. Boleh? Boleh nak. Amna pesan kat ibu tak? Habis tu, kalau Amna pesan kat ibu, tak ada siapa yang nak gelapkan. Benda tu boleh makan. Benda tu lagi sedap. Sekarang dah orang tak makan ketupat. Dah habis lah ketupat kat rumah dia orang. Kan? Betul tak? Orang lain semua dah ada makan kuih raya, semua. Kita nak makan ketupat je. Kita buat ketupat. Boleh nak ketupat sayang. Ketupat sedap. Ibu nak buat tempahan. Jadi ibu tambahkan masuk dengan Amna punya. Kita buat rendang ayam. Tak beli kuih raya mahal lah Amna. Itu satu duit. Siang kat ibu. Kenapa ada ibu tak faham kalau tak kenal-kenal. Ada yang tak tahu perasaan ibu? Tapi nanti ibu boleh cik lah. Tak ada siapa nak ejek dengan ibu ni.
Adik ibu kan sedih, adik ibu kan baik, adik ibu kan dengar kata ibu. Kita bawa ketupat sedap, ketupat sedap kan? Ketupat ibu sedap kan? Kita bawa ketupat nanti kita buat Okey, bagus adik ibu. Jom, kita pergi beli. Beli apa? Pulut. Lagi, daun panas. Baiklah, ketua kelas Amna ada nak bagi ucapan? Ada. Boleh datang ke hadapan. Ustazah, Ya. ini saja yang saya boleh buat. Tak apa, yang dah ada dah cukup ada dah. Dah lawa dah ni. Terima kasih Ustazah. Raya bukan tentang apa yang kita makan atau pakai, tapi benda apa yang kita nak kongsi, apa yang kita ada. Saya harap semua orang gembira atas usaha kecil saya ini. Terima kasih. Terima kasih kerana mengingatkan kami semua tentang makna sebenar Hari Raya. Dan ini untuk Amna. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Kecil pada mata, tapi besar di hati. Terima kasih Ustazah. Saya akan simpan selamanya. Ya, sama-sama. Saya tak kaya, tapi saya ada sesuatu yang lebih besar. Hati yang mahu memberi. Itu cukup untuk buatkan saya gembira.